Besar ni. Uish, besar. Oh, besar. Yes. Besar. Besar tuan. Oh, besar. Okay gang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to channel aku, Fazil English. So hari ni aku berada di Wetland Putrajaya guys. So Wetland Putrajaya, dekat sini korang, kalau korang tengok situ, ada ikan kelas, ikan tengah, segede putih, ikan kerai, jelawat, tenggalan, temoleh, ketutu, bujuk. Dan semua ni adalah ikan asal, ikan asal dekat negara kita. Tapi hari ni aku kat sini bukan nak mancing ikan asal guys. Aku kat sini disebabkan oleh ada beberapa posting dekat dalam Facebook yang menyatakan bahawa dekat Tasik Putrajaya sekarang dah ada ikan pendatang, yakni ikan peacock bass. So ikan peacock bass ni guys, dia berasal daripada Amerika Selatan ataupun daripada lembangan Amazon. Dan dia ada beberapa banyak spesies lah. Ada yang spesies tu dia besar tapak tangan je, dia tak boleh besar sangat lah. Dan ada spesies yang boleh pergi sampai sebesar riba lah kan? Dan ada spesies yang saiz kilo, saiz 2 kilo macam tu. So aku tak tahu dekat Putrajaya ni, Tasik dia ni, spesies dia spesies yang saiznya macam mana. So hari ni aku akan try memujuk spesies yang dianggap pemusnah ekosistem kita. Disebab apa dia pemusnah ekosistem kita guys? Sebab ikan ni dia satu, dia memburu secara berkumpulan. Taklah berkumpulan sangat, tapi dalam satu kawasan tu dia ada dalam 2, 3, 4 ekor lah. Kemudian dia sangat rakus. Dia punya rakus dia tu, dia macam mana nak cerita Dia rakus itu sebab aku pernah pergi dekat Tasik Prima Puchong. Tasik Prima Puchong dulu untuk memancing ikan toman. Dalam tahun 2018-2019 macam tu lah. So tapi aku pergi pada akhir tahun lepas dekat sana, memang dah susah sangat nak dapat toman. Dan kebanyakannya boating ataupun penyewa bot, mereka pun diorang buat trip casting PB. Dan aku pun tanya diorang ni, selepas kehadiran PB ni, ikan toman memang dah susah sangat nak dapat. So bayangkan toman sebagai berada di ranking atas dalam rantai makanan dekat dalam sungai ataupun tasik ni pun boleh orang kata boleh gagal ataupun kalah dengan spesies PB ni. Macam mana dengan ikan lain, ikan lampam, ikan kerai ataupun ikan yang ada kat sini. Dan yang lagi teruk, bagaimana kalau ikan ni terlepas ke sungai? Bila ikan ni terlepas ke sungai guys, tak tahulah sama ada dia boleh membiak secara baik seperti mana dia membiak dekat Tasik. Kalau dia boleh membiak secara baik, habislah ikan-ikan kita. So kali ini mission aku adalah untuk memburu ikan ni. Dan hari ni aku akan menggunakan gewang pensel guys. Gewang pensel saiz 6cm. Gewang pensel saiz 6cm. Okay, saiz 6cm. Walk the dog. So kita tengoklah sama ada berjaya tak ataupun tidak untuk aku memujuk spesies predator sungai Amazon ni guys. So stay tune sehingga ke akhir rancangan. Okay guys, sebelum korang mancing dekat Wetland Putrajaya ni, pertama sekali korang kena ambil permit. So korang boleh pergi kat kaunter kat situ. So permit dia harga dalam RM20 untuk satu joran lah. So korang boleh, dia ada had untuk mancing dia. Aku tahu had untuk mancing dekat sana je guys. Dekat situ dia punya, dekat jambatan tu yang lubang-lubang tu, sampai sebelah sana tu aku tak tahu sampai mana. So kalau kat sini, korang pergi sini, korang boleh ambil kayak, korang boleh ambil ataupun mancing bottom kat tepi lah.
Tak ada lah guys. Jemput dia. Tu belah kanan tu. Kanan tu. Kita jemput. Itu. Bibi. Itu nak jaga ikan. Banyak ada. Ada tu. Oh, tu dia kejar. Kan? Oh. Ada tu. Allah lepas. Ini saya menyaksikan tuan je. Oh. Gila ah. Besar tuan. Kuati. Pulang tu. PB guys. Oh. Lebih dengan tangan tu. Ambil dua tangan tu. Ini pakai UL ni tuan. Sedap kan? Sedap ni. Allah lepas. Tuan depan ni tuan. Ni. Ya Allah Akbar. Tak ada. Tak kena. Oh tu kan, kanan tuan. Allah, lupa. Ha. Tak dapat. Jadi macam tu tuan jangan sentak lagi. Biar je. Sampailah dia kena baru tuan ni. Sebab dia tak sedap main top water ni. Sedap. Tak ada. Dapat. Allah. Laju kan? Ha, kena laju. Tarik laju kan?
Oh, besar. Besar tuan. Oh, besar. Besar tuan. Oh, besar. Besar tuan. Pakai road UL. Guys, tak kena. Tak kena lagi guys. Kena lagi. Strike. Come on. Sekejap sayang, sekejap. Sekejap, kejap. Ya Allah Akbar. PB guys. Itu dia PB. Ikan yang kita cari. Tapi gagal dinaikkan. Cut.
PB guys, akhirnya. Okay, yang kita cari, saiz dia tak besar, tapi adalah seekor PB. Oh, CP dia guys. So kita tapau ikan ni disebabkan ikan ni adalah spesies yang mengancam kita punya habitat asal. So korang tengok kenapa dia dipanggil PB ataupun peacock bass, sebab kat belakang ni dia ada tanda lah. So tanda ni macam peacock lah, burung merak kan, punya bulu tu kan. Jadi dia dikenali sebagai peacock bass. Dan peacock ni dia berasal daripada lembangan Amazon, Amerika Selatan. Okay guys, kita tapau supaya melestarikan kita punya ekosistem kita. Yes, right. Oh, PB yang comel. Allahu Akbar. Pas pula. Gila lah. Tak kena guys. Strike guys. Strike. Besar ni. Besar. Toman ke apa ni? Macam toman guys. Macam toman. Allah Akbar. Putus ke lepas ke apa? Allah Akbar. Lepas lah guys. Allah Akbar. Tak tahulah toman ke apa. Kalau PB memang besar gila lah guys. Aku pula baru tukar set. Okay guys, itu saja untuk edisi peacock bass kali ni. Ikan peacock bass ni, apa yang seronok dia adalah pertama, dia adalah sejenis predator lah, dan dia makan top water guys. Top water ni dia punya nikmat dia apa, dia punya explosion tu kan. Dia punya explosion, tarikan tu satu hal lah, dia punya explosion tu. Dan tak banyak spesies predator yang makan top water kan. Dan antara ikan yang adalah game fish adalah ikan peacock bass ni lah. Tapi sebenarnya aku punya mission adalah aku tak nak ikan peacock bass ni membiak dengan di tempat yang tak ada border lah. Kalau macam dalam tasik yang ikan tak boleh keluar, tak apa lagi, disebabkan ikan tu hanya membiak dekat dalam tu je. Tapi once dia dah masuk ke anak sungai, dia pergi ke sungai-sungai besar, maka dia akan rosakkan kita punya ekosistem. Dan kalau korang perasan, aku berada dekat Putrajaya ni, main dekat wetland ni semenjak tahun 2019. Dan yang tu aku pergi aktif lah. Sebelum-sebelum tu ada juga aturan mancing, tapi tak aktif sangat.
once aku dah bergiat aktif daripada 2019 ni, aku nampak lah dia punya ke apa orang panggil, kejatuhan populasi ikan-ikan tempatan. Nampak sangat beza. Dan kalau dulu contohnya contoh dulu kalau nak dapat ikan toman agak senang lah. Tapi once sekarang ikan toman memang dah susah sikit lah. Okay guys, itu saja untuk edisi kali ni. Kalau ikan toman yang survival gila-gila tu pun boleh kalah dalam pertarungan untuk mencari makanan, apatah lagi ikan-ikan tempatan kita. So sama-sama kita fikirkan lah, game-game juga tapi populasi tempatan adalah khazanah kita guys. Okay guys, terima kasih banyak, terima kasih untuk subscribe. Sampai bertemu di lain kali insyaAllah. Assalamualaikum.